Bayaran haji kurang dengan tabungan emas. Hai, Assalamualaikum tuan-puan. Sedarkah tuan-puan bahawa kos haji boleh dikurangkan dengan cara tabungan emas? Baru-baru ini, tabung haji mengeluarkan kenyataan kos haji meningkat sebanyak RM3,000 untuk golongan B40. Tetapi berita ini langsung tidak mengejutkan. Mengapa? Kerana ini adalah kesan inflasi terhadap wang fiat kita. Tahun 2015, kos haji adalah sekitar RM10,000 dengan harga emas sekitar RM150 1 gram. Kos haji memerlukan sekitar 67 gram emas sahaja. Tahun 2025, kos haji untuk golongan B40 adalah RM15,000. Dengan harga emas sekitar RM500 per gram, kos haji hanya memerlukan sekitar 30 gram emas sahaja. Walaupun kos haji meningkat tuan-puan sebanyak RM5,000, gram emas yang diperlukan berkurangan dari 60 gram kepada 30 gram emas sahaja. Bagaimana nak bermula? Letakkan matlamat simpanan seperti di bawah ini. B40 kumpul gram emas sekitar 30 gram, M40 kumpul gram emas sekitar 47 gram, T20 kumpul gram emas sekitar 66 gram. Bila dah capai matlamat, boleh cuan untuk dapatkan tunai dan mungkin akan dapat lebihan tunai juga untuk kegunaan lain di tanah haram nanti. Nak mula menabung emas di Public Gold, jemput follow saya dan klik link bio saya untuk saya bimbing sebaiknya.